Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komandan Rendah Kanan Amalia Patricia binti Ahmad, dan tajuk tazkirah saya pada hari ini adalah hukum berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak melaksanakan solat. Dari sudut pandangan syariat, puasa yang dilaksanakan itu tetap sah menurut hukum fiqh selagi ia mematuhi semua rukun dan syarat puasa seperti niat, menahan diri daripada makan, minum, dan menahan diri daripada segala hal yang boleh membatalkan puasa daripada fajar hingga ke maghrib. Namun, meninggalkan solat secara sengaja merupakan dosa besar kerana solat ini merupakan tiang agama, dan jika kita meninggalkannya, ia boleh merosakkan akidah dan amalan baik yang telah kita lakukan jika tidak disertai dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ulama juga sering memperingatkan kita bahawa puasa dan solat itu adalah perkara yang saling berkaitan, dan Ramadan juga bukanlah hanya untuk menahan diri daripada lapar dan dahaga, tetapi juga untuk melatih ketaatan seseorang individu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah dalam memperbaiki dan menjaga solat. Jadi, walaupun puasanya sah, tapi meninggalkan solat dengan sengaja tetap berdosa. Jadi, yang terbaik adalah menggunakan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, termasuklah memperbaiki solat. Itu sahaja daripada saya, Komandan Rendah Kanan Amalia Patricia binti Ahmad. Assalamualaikum dan selamat menyambut Ramadan.